Hai, orang Pekat belakang weh. Kau dah sampai dah dekat Fresh Choice, di mana hari ni kawan nak gunakan kau punya My Kasih dalam IC tu kan, dan juga claim apa agaknya barang yang kau boleh dapat dekat Fresh Choice ni menggunakan My Kasih RM100. Gamak-gamaknya lebih ke kurang kalau nak belanja. Deraslah kita masuk ke dalam Fresh Choice. Okey, ni dia shampoo. Saya memang pakai shampoo ni juga. Saya ambil conditioner dulu. Conditioner saya pakai yang ni. So, 1, 2. Kita cari lagi barang lain. Let's go. Okey, brush gigi. Dah dapat dah. Dekat sini. Clean Fresh. Ya Allah, banyak betul pilihannya. Puas hati betul lah kalau shopping dekat Fresh Choice ni. Jom kita pergi kat Sekut. Duit tak banyak, 100 aja. Tapi yang bestnya Fresh Choice ni, tengok dia punya barang-barang jualan dia. Ya Allah, banyak tu. Macam pasaraya yang memang giant punya pasaraya lah. Besar-besar punya pasaraya. Dan lengkap. Kiranya orang Pekan ni dah tak payah dah nak pergi mana-mana. Terus beli dekat Fresh Choice ni je. Okey, sabun basuh sangat diperlukan. Kita ambil dari rumah ni lah. 1 pinggan. Wih, ada double iron lah kat sini. Double iron ni macam-macam ada freezer. Tebu, asam masin. Favorite saya ni, biskut bijan. Ni lagi satu favorite saya, biskut jagung. Dia ni memang macam untuk tua sikit. Biskut jagung makannya. Wow, banyaknya pilihan beras. Harga semua murah-murah je tu. Ini kamu nak beli dekat My Kasih ni, Allah hai, memang puas hati. Sebab macam-macam pilihan ada. Wah, ni pilihan kopi-kopi semua ada banyak. Teh. Okey, rambang mata tak tahu nak beli yang mana se. Tak payahlah. Okey, ni wajib. Mi segera, Mami Chef yang ni lontong kari. Okay, disebabkan saya duduk KL, kalau balik Pekan ni saya memang akan datang Fresh Choice untuk beli stok rempah opor. Sebab saya boleh masak kat KL. Sebab KL payah nak cari rempah opor ni, nak pula daripada Puteri Ayu ni. So saya belilah lagi. Kan best kalau My Kasih kita boleh beli sayur-sayur, kita boleh beli ikan, daging ke, ayam ke. Tengoklah sendiri, semuanya fresh kat sini. Frozen pun ada. Sebelah sana lah. Ni macam-macam bahan semua kat sini. Kalau tengok sayurnya, segar-segar bekor. Sedapnya ikan kerisi. Ni saya punya favourite ni. Ikan kerisi ni, kalau goreng gitu saja pun sedap. Biasalah orang Pekan suka makan ikan kerisi je. Tapi tak boleh nak beli. Tak apa, kita beli lain kali. Okey, sayur ni semua memang tak boleh guna menggunakan My Kasih, tapi sahlah kalau nak shopping datang saja ke Fresh Choice sebab semuanya ada dekat sini. Okey, jom kita bayar. Okey, dengan barang-barang yang saya dah pilih ni, cukup ke tak? Kita bagi IC. Last barang kita dia dah jadi RM134. Okey, jom kita bayar. Jom. Yeay, saya dah dapat dah barang-barang saya di mana saya claim pada My Kasih saya. Lepas tu kena tambahlah duit sikit. Tapi apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Fresh Choice sebab saya boleh shopping macam-macam barang dekat sini. So, orang Pekan semua kalau nak shopping boleh datang ke Fresh Choice ataupun ke Pantai Selamat. Terima kasih Fresh Choice dan juga Pantai Selamat. Jom kita balik.